wabarakatuh. Saya akan berkongsi juga berkaitan dengan peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah, isteri pertama Nabi Muhammad SAW dan orang pertama yang memeluk Islam, wafat pada bulan Ramadan tahun ketiga sebelum Hijriah. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, wafatnya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, Khalifah keempat dan menantu Nabi Muhammad SAW, syahid pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah setelah dibunuh oleh seorang Khawarij. Yang ketujuh, turunnya wahyu pertama. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira terjadi pada bulan Ramadan, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Yang ke-8, Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan terjadi pada salah satu malam di 10 hari terakhir Ramadan. Malam ini sangat diistimewakan kerana amal ibadah pada malam ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Peristiwa-peristiwa besar ini menunjukkan betapa pentingnya dan mulianya bulan Ramadan dalam sejarah Islam. Bulan ini tidak hanya menjadi waktu untuk meningkatkan ibadah, tetapi juga meningkatkan umat Islam akan perjuangan dan kemenangan yang telah dicapai oleh para pendahulu mereka. Sekian dari saya, terima kasih.